epidural ni bagai satu cheat code. So, latar belakang isu ni ialah baru-baru ni ada satu kenyataan daripada seorang influencer yang mencetuskan kontroversi yang bahawa dia gelak-gelak. Kita dalam podcast gelak. Boleh relate juga lah, tapi kita tak adalah sampai macam jahat macam ni, I think. So dia gelak. Dia cakap pakai cheat code epidural. Tak sakit rupanya. Epidural. Jadi dia macam cakap epidural ni digunakan untuk biasanya wanita yang ingin dah masuk labor lah, nak yang dah hamil nak beranak, betul. Kan? Dan epidural ni dia tak boleh just bagi macam makan ke atau cucuk mana-mana. Dia akan cucuk di bahagian tulang belakang. And dia tak bermaksud anda tidak terasa terus. You will still feel even after epidural. Kan ada itulah course yang hari itulah yang saya pernah terdengar lah kan. You will still feel, but tapi apa yang actually lebih alarming, yang lebih yang kita patut worry is dia punya after effect lepas guna epidural tu, lepas beranak dah, dia ada side effects atau side risk lah. Risiko-risiko yang lepas beranak kan. So kenyataan ini telah menimbulkan kemarahan ramai, terutamanya dalam kalangan ibu-ibu dan masyarakat umum. Dan dia dianggap mempelekehkan usaha dan pengorbanan wanita semasa melahirkan anak. So, jadi Ustaz, saya nak tanya, wajarkah sebagai seorang suami atau bapa, walaupun anda maybe sometimes orang tu rasa bersyukur lah sebab isteri sendiri tak rasa sakit, tapi dekat isteri anda maybe okay, tapi untuk ibu-ibu yang dekat luar situ yang terpaksa guna kan, dia macam jadi macam insensitif sikit lah. Macam mana, apa rasa Ustaz? Pandangan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pertama sekali masalah ni mungkin cara dia bercakap kot. Sebenarnya benda ni boleh jadi lawak, boleh jadi benda kelakar. Kan ni tak ada benda pun sangat. Dia actually epidural, saya sendiri peribadi pernah kena. Sebab ketika mana ada pembedahan bisul pada diri saya kan, memang tak rasa apa. Mana even sejuk kaki ni hilang sejuk. Waktu mula masuk tempat tu, bilik bedah tu 16 darjah Celsius. Sangat sejuk. Merasa sejuk dah. Lepas tu depan dia injek kan, tiba-tiba hilang. Rasa sakit tadi. Rasa panas lah. Tadi nak buat pembedahan kan, dia tak nak Tapi sebarang. dia ada dosage tertentu, tak boleh terlebih atau betul, dosage tu sama. Memang kita tahu bahawa dia bersifat pelali sebenarnya. Bila dia inject benda tu, kaki kita kebas 6 jam. Actually jumlah kadar tu dia akan check berat kita, kan, kita punya badan kita macam mana untuk bagi dosage yang betul. Sebab secara basic dia mendapatkan ubat untuk tidak rasa sakit. Atau mengkebaskan diri ketika mana perawatan dibuat. Contoh macam gigi kita nak cabut, inject dulu ke, macam tangan kita koyak nak jahit kan, inject dulu ke. So perbuatan tadi penggunaan ubat pelali ataupun ubat bius yang menyebabkan kita kalau pelali tu kadang mungkin pengsan dan sebagainya. Untuk jadikan tidak rasa sakit. Dia tak pernah ada dalam Islam sebarang ajaran mengatakan tak boleh. Tak ada sebarang ajaran yang kata macam mesti rasa sakit. Dan you should not say that it's about cheat code. Mana contoh macam main game, cheat code ni sebenarnya yang digunakan adalah istilah dia. Orang lain semua naik level daripada 1 naik 2, 2 naik 3, 3 naik 4. Tekan menang sampai ikut jalan biasa. Betul. Yang kawan ni dia dapat kod, dia masuk kod tadi, dia terus sampai level 4 atau level 20 atau level 100. Jadi dia kata jadi macam seolah-olah macam cheat code lah tu. Satu unfair advantage lah. Benda tak salah pun. Kemajuan dari segi sudut perubatan tidak menghalang untuk penggunaan benda tersebut. Dan tak adalah agama ni kata mesti sakit. You have to feel the pain.
Jangan nanti anak datang macam, mak dulu kena injek epidural. Mak tak ada hak atas saya banyak. Sebab mak bukannya sakit ketika lahirkan saya. Macam tu pula. Siapa cakap macam tu? Yang sebab realiti kesakitan. Kadang ada orang beranak mudah, beranak susah. Benda tu adalah habuan masing-masing. Ada habuan masing-masing manusia ni diberikan Allah Ta'ala rezeki. Rezeki jadi mudah. Macam rezeki kita buat urusan. Kadang dia pergi 15 minit dah settle. Kawan tu pergi 15 hari tak settle. Itu benda tu adalah habuan masing-masing lah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dari segi kesusahan atau kesenangan. So tak timbul tajuk bagi masalah kalau dia kata bila mana kita jumpa satu cara untuk memudahkan atau menjadikan kesakitan yang dialami oleh wanita ketika melahirkan anak akan tak dirasai. Itu bukan cheat code. Itulah kan. Itu adalah pemudahan. Kan nak kena raung melalak sebagainya baru nak kata betul beranak ke? Ini realiti yang pelik lah. Masyarakat Islam kita di Malaysia ni kadang-kadang yang influencer ni Muslim lah. Muslim tapi ialah dia jahil lah. Bila disebut macam tu, ayat dia kata macam tu adalah salah. Sebab dia kata cheat code dia macam tapi cumalah macam Allah alam cara percakapan kot. Tapi yang itulah Ustaz, kenapa nak kena macam dokumen benda ni, macam kena viralkan benda ni? Dia sini first thing first bagi orang-orang yang di media sosial sendiri pun. Bagi saya sebenarnya this person kan yang keluarkan kata-kata yang jelek ataupun yang tak elok. Just ignore je lah. Bukan benda pasal memang orang gila ramai je dekat media sosial ni. For me kan, untuk orang yang tak waras bercakap, yang menaik benda yang bukan-bukan, kadang-kadang mengutuk contoh teori konspirasi. Lagi dahsyat. Ikut ucapan dia kata doktor-doktor semua penipu, semua telah ikut WHO dan sebagainya. So bila kita lihat pada sudut ini, kita sebenarnya penggalakan perkara ni kesan ucapan tadi memang kita akan terasa macam orang dikata. Sebab tu kita pernah buat dulu kan waktu dalam perbincangan kita tentang macam mana kita nak menangani masalah anxiety ataupun stres bila kita terlibat di media sosial. Pertama adalah jangan baca komen. Kan, jangan baca komen. Kedua kan, kita bila orang tu ucapkan apa-apa yang dia ucapkan, kita jangan ambil berat sangat sebab dia mungkin bukan orang yang kita sangka. Contohnya macam kita nampak dia tulis nama dia lelaki, mungkin dia perempuan. Kita nampak dia kata dia ni Cik Ayu, mungkin dia jantan. Dia tulis gambar dia mungkin orang tua, mungkin dia budak. Mungkin gambar budak, mungkin dia orang tua. So whoever inside media sosial ni tak perlu dijadikan mereka ni sebagai penting. They are not important in your life. Itu pertama sekali. Pegang tu dulu. Kerana kata kita masih jadikan dia sebagai satu benda yang penting dalam kehidupan kita, penentu kebahagiaan kita, dia masalah lah. Kan? Okay, dan yang ketiga, orang macam ni kita bebas mengeluarkan statement, orang lain pun bebas mengeluarkan statement juga. Betul. Mana masalah tanggungan dia fikir tak fikir, kita pula consider perasaan orang ke tidak. Benda tu orang akan buat kita akan buat orang. Sebab tu macam bagi saya macam ucapan kata ialah cheat code for ni sekian-sekian. Dia mungkin cakap itu saya kata tadi, ucapan tadi kalau diucapkan dengan cara tertentu dia akan jadi lawak. Tapi kalau diucapkan dengan cara yang salah dia akan jadi macam tadi. Itu realiti dia. Jadi bagi saya tak nampak sangat sebarang kepentingan sebab kita tahu dalam Islam kita ada hukum. Tajuk kita adalah hukum. Adakah dibenarkan kita mengambil ubat bius atau pelali bagi memudahkan kita dalam urusan rawatan yang perlukan kepada pembedahan dan sebagainya. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dibedah oleh malaikat, dibelah jantung baginda. Baginda tak meraung pun kata sakit. Dengan mukjizat yang telah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, memang tak ada kesakitan lah. Itu yang kita sudut yang kita kena fahamkan juga. Tak ada kena rasai sakit baru dikatakan benar terbedah. Betul. Kalau dah sakit baru betul. Tak sakit, belum betul lagi. Kan? Macam dah sakit, beranak. Sakit tak? Tak sakit bukan betul. Kalau sakit macam nak mati, betul. Takkan kita nak gunakan istilah tadi? Ya kan? Istilah tu bukan istilah yang ataupun ukuran yang betul. Sebab balik pada asal macam kita sebutkan tadi, berdasar kepada zaman, masa, rezeki seseorang, orang yang lahir macam sebelum zaman kita sekarang ni. Zaman di mana C-section tu kan, cesarean punya kaedah pembedahan bagi kelahiran tu,
tak diketahui lagi, belum lagi famous. Ketika waktu berkenaan memang berlaku kematian yang banyak. Lahir anak-anak yang lahir, ibu-ibu ni bertarung nyawa. Memang kelahiran pada zaman berkenaan possibility mati tu sangat kuat. Tapi bila kita dah ada kaedah dan teknik untuk cesarean, dia mengurangkan risiko untuk kematian. Memang adalah macam beberapa bulan dia tak boleh jalan dan sebagainya, benda tu akan sakit. Tapi lepas daripada tempoh tu berkenaan, dia akan elok balik. So secara realiti dia, benda tersebut adalah perbezaan zaman je. Bila ada kata ada advancement yang boleh, macam gigi. Kalau zaman dulu awak tak ada gigi, habislah. Betul. Tak ada dah, habis lubang-lubang lah. Tapi zaman sekarang tak boleh tanam gigi dan sebagainya. So kenapa nak kata bahawa orang berkenaan cheat code juga ke? Betul. Kan? Betul. Macam dulu orang dulu kalau kata berjalan naik kenderaan akan makan masa sekian. Awak naik kapal terbang, cheat code ke? Kan do you have to be. Macam dulu atuk nenek kita berlayar dengan kapal untuk tunaikan haji. Yang belakang pakai kapal terbang. Tahu sampai. Kan? Berapa jam dah sampai? Yang kawan tu berbulan-bulan. Atuk kita daripada sekian singgah dekat Madras lah, singgah kat Bombay mana lah, sampai kat Eden, sampai kat Jeddah, naik unta pula. Sudah. Habis tu, cheat code tu. Pemudahan itu bukan cheat code. Pemudahan itu adalah apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mana-mana umat atau bangsa berdasar pada perubahan masyarakat dan sebagainya, atau kemajuan ilmu yang ada pada mereka, memudahkan urusan mereka. Itu bukan cheat code. Kalau dulu awak nak menulis, kena ambil kayu sekian-sekian, raut cari dakwat pula. Ini beli kat kedai apa? Ni cheat code ni. Kalau kita ikutkan kepada orang yang bercakap tu, ni cheat code lah. Betul. Handphone awak tu pun cheat code lah. Zaman dulu nak telefon, nak telefon kena pergi public phone. Kan? So dia tak pernah valid. Betul. Sebab tu kita kata bagi umat Islam kita kan di Malaysia ni, kita tekankan, tolong perhatikan balik awak punya perasaan dengan ucapan-ucapan orang-orang dalam media sosial ni. Tak sepatutnya awak ambil serius. Sebenarnya. But reality dia, kalau awak ambil serius, awak akan stres. Awak akan ada anxiety, awak akan ada kemarahan dan sebagainya. Sedangkan orang tersebut mungkin balik tu lepas cakap dia golek je makan cekedis. Tak ada rasa apa pun. Awak sakit jiwa buat apa? Sebab tu kita kata macam kita bebas untuk bercakap, orang lebih bebas untuk bercakap, kita bebas untuk bercakap juga. Betul. Kita boleh je balas balik ucapan dengan ucapan. Tak perlulah kita jadikan benda satu tajuk yang besar untuk dibahaskan sebenarnya. Pasal ulang balik pasal kita kata pemudahan tadi macam cimata. Cheat code lah. Zaman dulu dah buta dah kita ni. Kan? Ya Allah. Cheat code kan. Oh ni cheat code, ni cheat code. Cheat code juga. Zaman dulu kalau tidak kena. Jadi kenapa nak kena istilah tadi? Dan kita tahu bahawa sebenarnya macam penggunaan ubat bius atau pelali, dia berkait dengan masalah drugs. Dadah. Betul. Dadah yang dipanggil memberikan peringanan kepada pesakit terhadap apa-apa yang dialami, kesakitan yang dialami. Itu sebenarnya tujuan sebenar dia. Lepas tu dadah dikata penyalahgunaan. Kalau ikut kepada asal, dia bukannya haram secara direct. Dia haram bila digunakan dengan cara yang salah. Betul. Apabila digunakan cara betul, tak dijadikan salah. Macam saya ingat pernah sekali jatuh motor, kemudian lutut saya macam seliuh. Lepas tu saya terlipat lutut saya, dia bunyi kap. Sakit lah. Saya tak tahu. Kita mula berpeluh. Pukul 9 malam, orang aircon masih dah start berpeluh. Saya tak tahu nak buat apa. Lepas tu kita pergi ke hospital. Pergi hospital, mula dia bagi Voltaren. Voltaren ni antara ubat tahan sakit diberi pada wanita yang beranak lah. Tapi bila dia bagi tu, mungkin dia tak tengok berat badan saya ketika tu. Lalu benda tu tak beri kesan, tak ada efek. Saya masih lagi duduk sakit. Duduk pandang kiri. Lepas tu nurse datang kata, "Encik kenapa?" Saya masih sakit, saya kata. Dia panggil doktor, jumpa doktor kali kedua, kan dia bagi Vicodin. Dia bagi Vicodin, barulah saya jadi tidur. Sejam saya tidur. Lepas dia bagi ubat tu, saya tertidur sejam sebelum balik rumah. Jadi benda ni itulah, kita bukan cheat code. Awak tak perlu kata macam tu. Nanti kalau awak luka pada yang influencer tu lah, luka tu jangan balut. Cheat code. Kan? Jangan letak pun ni antibiotik, cheat code. Pada zaman dulu orang pakai limau. Kan? Itu words yang awak kena fikirkan balik. Tapi bagi saya, orang macam ni tak penting pun. Kewujudan mereka
Tak wujud pun tak memberi kesan kepada masyarakat. Tak bertambah beras dalam tong beras saya. Betul. Tak kurang beras dalam tong beras saya. Sebab ucapan dia tanpa memikirkan akan konsekuensi. Cuma orang lain dengan ucapan dia pun tak perlu ambil berat. Anggaplah dia sebagai macam tu, macam bayangkan budak kecil yang tak terpelajar bercakap. Cakap benda mengarut. Macam mana awak punya react kepada orang berkenaan? Betul. Dia macam dia tak ada ilmu. Macam tu juga macam ni, tak ada ilmu. You don't have to think more atau think hard about whatever they said. Betul. Ini benda yang kena jaga sikit lah. Bagi saya, orang-orang yang terlibat dengan media sosial ni kena perhatikan bab ni. Memang ada orang yang jumpa saya, dia kata dia ada anxiety sampai dia berhenti guna Facebook. Saya sendiri pribadi hanya pakai Facebook kerana berceramah ikut online. Kalau tak saya tak pakai pun. Start dari situlah kita kadang-kadang hantar juga komen dan sebagainya. Tapi dari asal benda tadi bukan jadi benda yang penting bagi saya. Tak ada pun tak ada. Kadang-kadang telefon saya biar macam tu je kadang. Tak ada telefon pun tak apa. 3 hari kadang. Tapi realiti dia benda ni orang akan marah lah. Mana Ustaz Ali tak jawab ke soalan? Contohnya lah. Tapi dari segi apa? Menjarakkan diri kita dengan gadget ni penting juga. Itu yang saya dapat perhatikan lah. Sebab benda ni tak patut macam benda yang sekali lah boleh jadi lawak. Ucapan tu boleh jadi lawak. Dia boleh kita sama-sama gelak. Tak jadi satu benda yang besar. Contoh macam katakanlah kita buat ucapan kan. Kata orang perempuan semua nak menang. Okay, this ayat yang saya cakap ni kan. Boleh je akan orang kata macam ustaz tu dia kata kita semua nak menang. Yang betul pun. Tapi masalahnya bila ucapan tadi diucapkan dengan cara ucapan tertentu, boleh jadi akan jadikan orang marah. Betul. Benda betul tapi orang marah. Nanti kita bincang ketika kita bincang berkenaan dengan tajuk apa? Tajuk masalah vasectomy kan. Pun ada macam tu juga. Ada orang yang tak puas hati. Dia kata panggil lah perempuan juga duduk dalam, pakar perempuan duduk sekali dalam kita punya podcast. Tapi dia tahu apa kita cakap tu betul. Kan? Macam mana apa ucapan kita yang kita terangkan benar. Tapi dia masih tak puas hati juga. Macam mana kan? Betul. Secara realiti dia memang kita kata benda tersebut boleh jadi benda lawak, boleh jadi benda yang menghiburkan hati, ucapan yang biasa, boleh jadi diambil difahami dengan cara yang salah. Itu je. Nothing more than that. Tapi orang yang mengucapkan ucapan tadi dia sebenarnya jahil. Sebab ulang balik kerana mengaitkan perbuatan mengambil kemudahan dalam rawatan sebagai cheat code, dan benda tu adalah salah. Kaedah zaman dulu kan bila kita ada luka kan, cara pembersihan luka tu macam mana? Dia akan ambil ni gonyong. Patut ni baru spray je. So basically ulang balik benda berkenaan berdasar kepada pemudahan dalam rawatan, dalam pelajaran. So pakai belajar baca ikut PDF, cheat code lah. Faham tak? Dia akan jadi berkembang dengan pengertian yang sangat salah. Betul. Sedangkan pemudahan itu adalah sesuatu yang dalam Islam disuruh kita ambil. Digalakkan kita ambil pemudahan. Apa yang memudahkan kita punya kehidupan dibenarkan dan digalakkan kita mengambilnya. Okay, wallahu alam. Dan Ustaz, memandangkan kita dalam topik epidural ni. Okay, jadi Ustaz saya nak tanya. Macam saya cakap, pernah saya masuk kursus ni, dia kata epidural ni ada side effect juga kan. Jadi kalau benda tu dia ada side effect semasa dan lepas bersalin, dan maybe risikonya tinggi terhadap seseorang wanita. Tapi wanita tu memang nak bersalin tapi tak tahan. Patutkah dia ambil epidural yang boleh mengadakan risiko untuk yang akan memudaratkan dia, badan dia, atau dia patut tahan sahaja untuk bersalin seperti biasa? Okay. Jadi sini pasal masalah asal yang dilekatkan dengan masalah efek. Efek yang berlaku pada wanita. Sebenarnya masalah kesakitan badan kita. Sakit itu sendiri. Saya tak suruh sakit. Ulang balik benda ni masalah rezeki manusia ni. Sakit atau tidak. Kadang-kadang sakit itulah yang menjadikan kelahiran anak tadi menjadi lebih mudah, ataupun dia ada kesan pada badan kita sebenarnya. Tajuk kelahiran ni kan macam mana tulang punggung kita untuk membuka dan sebagainya. Dia ada kaitan dengan kesakitan tadi. Dia kata efek tadi bila orang tu dikebaskan daripada pinggang ke bawah atau dipingsankan.
possibility contoh macam bayi tu lemas ataupun contoh macam apa tak dapat bayi tak dapat oksigen yang cukup. Bahkan bayi tu mungkin bayi tu sendiri akan terkesan dengan apa benda tadi, dengan ubat tadi, sampaikan dia pula kebas juga. So benda tu dalam tajuk ni itu kebarangkalian yang ada. Tapi balik pada asal efek ni kan kita kena ukur pula. Berapa tinggi kita nak ukur kesan buruk tadi. Apa risiko dia? Apa risiko dia? Tinggi ke atau rendah? Kita tak boleh terus kata asal ada risiko. Because everything ada risiko. Even Panadol ada risiko. Betul. Kan makan Panadol pun ada risiko. Makan ubat tu ada risiko. Kan ambil ini ubat. Kan risiko itu sentiasa ada. Cuma soalan kena timbang. Timbang risiko tadi berat atau ringan. Kepada si ibu atau anak. Yeah. Sebenarnya tu memang kita faham. Saya faham yang disebutkan bahawa bila orang kata cheat code tu, dia bukan untuk dia kata mesti lalui proses sakit tadi, bukan kemestian. Yeah. Tapi memang ada pendapat sebahagian doktor bahawa kesakitan itu sebenarnya membantu untuk pembaikan diri ibu tadi dan juga anak tu. Jadi kesakitan dia, tapi masalahnya suruh saya sakit baru jadi betul, tak betul juga. Betul, sebab kadang-kadang bukan pilihan kita kan. Dia bukan pilihan kita. Betul. Dia bukan pilihan. Ada orang dia suka jalan-jalan sebelum beranak. Dia tu beranak mudah je. Ada orang beranak susah, ada orang beranak senang. Semua tu rezeki masing-masing. Tapi Ustaz, adakah penggunaan epidural ni mengurangkan ganjaran pahala bersalin? Tak. Bila wujudnya anak itu sendiri dah menjadi tajuk yang besar. Allahu Akbar. Dia bukan macam epidural tadi kan. Awak inject. Soalan, berapa berkesannya epidural tadi? Kan? Tu lagi satu. Itu satu benda juga. Awak tak boleh jamin. Sebab kadang-kadang berdasar pada berat badan dan sebagainya, boleh saja berlaku bahawa epidural awak bagi tak cukup. Ataupun patut berapa jam tapi dah jadi hilang. Boleh je jadi. Sebenarnya tu tak ada jaminan. Jadi dengan sebab itu untuk kita kata ganjaran hilang kerana tak ada sakit, tak. Dan agama tak ada pernah kata mesti sakit. Boleh dapat pahala. Contoh macam puasa, kalau tak lapar, tak ada pahala lah. Kan? Puasa tu kena lapar. Jadi Ahmad ni puasa tapi tak lapar. Tak ada pahala. Takkan cakap macam tu. Actually it's based on the niat, intention kan. Intention lah. Kenapa nak adakan anak? Kenapa? Itu yang lebih besar. Itu tajuk asal yang kita kata akan ada. Dia menanggung 9 bulan tu pun dah cukup, dah berat. Setengah orang dia macam, saya rasa macam nak ada anak, saya tak nak lah, tak nak komitmen macam tu. Yang tu pun dah itu memang saya jumpa baru ni. Student bekas student isteri saya. Umur dalam 20-an. Dia kata I want to adopt, I don't want to have a child. Tak nak lahirkan anak. Dia kata tak ni boleh mati. Dia cakap yang tu. Lepas tu dekat dunia ni pula kalau bawa anak tu dalam keadaan zaman sekarang, nanti anak tu salahkan kita, kenapa kau mak lahirkan saya pada zaman berkenaan. Ini semua ni benda silap lah. Syaitan. Kadang-kadang macam pemikiran barat ni, woke punya movement dan sebagainya kan. Benda ni yang benda merosakkan masyarakat. Kita sebenarnya kehidupan kita mudah dan senang. Ringkas, tak diperlukan kepada komplikasi. Tapi bila jadi macam ni kita ambil idea-idea barat, ini jadi dia. Itu realiti. Bagi saya bukanlah pahala itu kerana tajuk kesakitan. Mana Allah Ta'ala mungkin menggandakan pahala kerana kesakitan. Mungkin. Tapi pasal apa? Kita tak ada nas yang kata mesti sakit baru dapat pahala. Tak ada. Tak ada nas. Kalau ada nas kata tajuk lain. Kalau nas tak ada, kenapa awak pergi mewajibkan satu perkara yang tak wajib dalam agama? Agama tak pernah kata mesti sakit. Dia datang temu ramah. Encik dapat sakit tak? Tak sakit encik. Islam syiat tak betul lagi. Tak ada macam tu. Yang saya tahu cuma agama kata kalau ada sakit, it may be an expiation of your sin. Yang tu sahaja. Actually itu kesakitan tadi tu dia kata keseluruhan lah. Hilang barang pun dapat ni. Betul. Emotional ketakutan pun boleh hilangkan dosa. Betul. Kan? Especially your sin, even ketakutan. Barang hilang pun jumpa balik. Hilang dan jumpa pun dapat juga. Penghapusan dosa. Ya Allah, ya Allah. So bukanlah benda tersebut seperti dibayangkan lah.
It's not the cheat code lah. Benda ni bukan satu cheat code ni. Bukan. Bagi senang. Alhamdulillah. Itu tajuk dia pemudahan. Dalam perawatan berlaku pemudahan, ambil itu je. Kan? Jangan nanti awak dia bila dah patah-patah ada suruh letak skru sebagainya. Tak nak letak skru sebab cheat code. Kita letak semua sekali. Jangan guna kerusi roda, jalan juga. Jangan tegak. Sudah. Cheat code. Itu semua ni. Itu sebagai kata ucapan dia macam budak-budak tak belajar. Astagfirullah. Dia actually words that being uttered tanpa fikirkan consequences dengan masalah lain. Betul. Jadi untuk lelaki-lelaki yang sunat laser, jangan bukan. Sunat laser tu biasanya dalam komen dari segi kematangan berfikir. Tapi tak ada salah pun sunat laser. Tak ada gentung pokok batang pisang, tak ada. Ya. Okay. Alhamdulillah.